cili padi merah, cili padi hijau. Assalamualaikum dah. Hai, bertemu lagi dalam YouTube channel Rozet TV. Hari ini Rozet nak share satu resepi nasi goreng kampung yang resepi dia sebiji macam dekat kedai makan yang kick. Okey, jom kita start buat nasi goreng kampung. Jom sahabat Rozet kenalkan bahan-bahannya. Ini nasi putih dah siap masak semalam, lepas tu Rozet simpan. Kalau nak buat nasi goreng yang sedap kena pakai nasi yang sejuk. Dia berderai cantik tu. Macam tu. Okey, ini bahan tumbuk ada bawang putih, bawang merah, cili padi hijau, belacan dengan ikan bilis. Ikan bilis ni Rozet akan ambil sikit untuk goreng, sikit untuk tumbuk. Ada telur, isi ayam, kangkung. Dan dekat sini di bahan perasa ada sos tiram dengan kicap sotong macam biasa, garam, gula perasa. Gula tu optional, nak letak boleh, tak nak letak pun boleh. Okey, jom kita start. Mula-mula sekali tumbuk bahan, wow besarnya sumbah tu ni. Tumbuk bahan-bahan ni. Bawang merah, bawang putih, belacan, cili padi merah, cili padi hijau, ikan bilis. Tumbuk lumat. Jom kita pergi tumbuk dekat belakang. Halo. Ya. Sinilah kamu ada. Kita ada peneman hari ni. Atif, mari nak buat nasi goreng kampung. Atif makan tak? Nasi goreng. Apa? Makanlah. Tumbuk bawang dulu. Okay. Bawang-bawang ikan bilis dah hancur. Untuk cili ni Rozet tumbuk kasar macam tu. Tumbuk las-las. Okey, dah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sana sikit. Ni tolak sikit. Bismillah. Bagi kuali betul-betul panas, kita nak goreng ikan bilis dulu. Bismillah. Ikan bilis ni dah garing, boleh angkat dah. Pakai bekas minyak ikan bilis tadi, nak tumis bahan yang kita tumbuk tadi. Bismillah. Bagi naik bau, bagi tumisan ni masak dulu. Sementara tu Rozet nak potong isi ayam. Pakai sikit je. Bagi manis daripada ayam tu ada. Okey. Masukkan isi ayam. Biarkan sekejap. Ayam dah masak, pecahkan sebiji telur. Bismillah. Okey. Macam ni. Ready untuk letak nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kacau sikit. Kita perasakan dia dengan sos tiram, kicap sotong. Perasa sikit. Kalau tak suka perasa, boleh ganti dengan cube pati ayam, garam. Kalau kedai makan, dia letak gula sikit. Sikit je. Rozet letak terus batang kangkung. Kacau. Bismillah. Batang kangkung kita masak awal bagi dia lembut. Kacau. Nasi goreng kampung, nasi goreng kampung. Kau nak masak nasi goreng yang sedap, api kena besar. Okey, macam tu. Okey. Dah sebati dah. Letak daun kangkung. Bismillah.
Letak daun sekejap je dia layu. Nasi goreng, nasi goreng. Baru jadi nasi goreng kampung. Bila rasa semua dah cukup, sayur pun dah layu, last sekali kita letak ikan bilis yang kita goreng tadi. Bismillah. Cili padi merah, cili padi hijau. Oi, sedap oi. Alhamdulillah, nasi goreng kampung siap, sedia untuk dihidangkan. Ini dia hasilnya. Okey, mari kita plating terus. Sekarang kita nak plating. Bismillah. Okey, sekarang kita nak buat telur mata. Jom kita goreng telur. Baru lengkap nasi goreng. Ada telur mata. Bismillah. Sekejap je. Telur mata. Satu lagi. Dah sekali letak ikan bilis yang telah digoreng. Alhamdulillah, nasi goreng kampung siap, sedia untuk dimakan. Jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Ini hasil nasi goreng kampung. Jemput makan. Okey. Kita ambil nasi. Dengan telur. Ya sayang, nak masuk Rozak TV ke? Nak makan. Boleh. Duduk sini. Hari ni kita ada 2 orang tetamu ya. Kenalkan diri. Nama apa? Sikit. Rozak TV. Rozak TV tu saya. Nama apa? Abang Cik. Abang Cik. Hati nak banyak ke sikit? Nak telur tak? Tak nak. Nak telur tak? Nak. Nak. Aku nak banyak. Nak banyak. Ada apa? Telur. Okey, dah jom. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Jemput makan. 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 Tak ada ada. Sudah. Slow. Okey, slow. Bismillah. Mana nak makan dengan sudu? Boleh? Boleh. Bismillah. Berapa bintang teh? Ada. Kilo. 10? Jelas. Sejuta. Sejuta. Abang Cik 10 bintang. Berapa bintang? Thank you. Tu. Cakap untuk sahabat. Sahabat. Telur mata. Comot. Sedap tak? Sedap. Sedap. Telur. Ikan bilis. Bagi dekat cameraman. Yummy. Ini macam Dari mana ni? makan je. Kamu masuk kedai makan kan? Budak pun cakap masuk kedai makan. Wih, sampai berdiri duduk. Bye-bye. Jumpa lain video. Kita orang nak makan dulu. Bye-bye.